Kemudian kita tak boleh janji satu benda yang bukan dalam tangan kita. Pahala kita tak boleh jual. Misalnya sedekah, orang boleh dapat pahala, kita bagi tahu. Tapi tuan-tuan bagi duit kat saya 1,000, saya buat bacaan pahala untuk hantar kepada mak bapak tuan-tuan. Yang ni tak boleh. Kerana saya baca Quran, saya baca kerana duit, saya tak dapat pahala. Beza dengan orang dok buat kutipan dana, beza. Duit tu pergi kepada umat. Hak dok baca tu duit pergi kepada diri sendiri. Nak baca. Kalau kawan kita mati, kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya Allah, berikanlah pahala pada fulan bin fulan. Kalau Allah jadikan mustajab, sampai kepadanya. Kalau tak sampai padanya. Adapun bagi 1,000 tolong buat pahala, ini mustahil. Seperti yang disebut oleh seperti yang disebut dalam syarah akidah tahawiyah.